Tasik Kenyir. Okey, Tasik Kenyir ni saya cerita sikit berdasarkan pembacaan saya tentang Tasik Kenyir ni. Tasik Kenyir ni macam saya kata tadi, dibina pada tahun 1978 di negeri Terengganu ni, di kawasan Hulu Terengganu, dan empangan ni disiapkan pada tahun 1985, lebih kurang 6 ke 7 tahun tempoh pembinaan dia. Bila Tasik ni siap, dia menahan air, menyebabkan kawasan tadahan hujan tropika yang menempatkan lebih kurang 15 kampung, sedikit kawasan pergunungan di Hulu Terengganu ni, air dia meningkat dan wujudlah Tasik yang kita panggil sebagai Tasik Kenyir hari ini. Okey, sebut sedikit tentang Tasik ni. Kalau ikutkan yang saya terangkan tadi, 2,600 km persegi, lebih besar daripada negeri Melaka. Melaka lebih kurang 1,600, Tasik ni lebih kurang 2,600, lebih kurang 1,000 km persegi. Berbanding negeri Melaka 4 kali Singapura dan juga 5 kali Pulau Langkawi. Kata besar sebenarnya lah kan Tasik ni. Okey, Tasik ni kalau ikut dari segi kepanjangan dia punya pantai macam ni Tasik, tepi ni lah pantai dia. Okey, lebih kurang 340 km. Lepas tu bila kawasan tadahan ni yang mana ada puncak, ada gunung, ada bukit, tenggelami air. So jadilah Tasik yang seluas tu hari ni. Dan kawasan-kawasan puncak-puncak tadi dia masih kekal sebagai hari ni sebagai pulau-pulau kecil lah. So pulau-pulau kecil ni bilangan lebih kurang 340 bilangan dia, yang kalau ikut dari segi fakta yang bertulis. Lepas tu kalau ikutkan kat sini memang banyak tempat-tempat yang menarik. Contohnya belakang saya ni ada air terjun Lasih. Lepas tu ada air terjun satu lagi saya lupa nama dia. Lepas tu ada Kelanji, juga kawasan Herba, ada juga kawasan Gua. Dia akan pernah menjadi tempatan manusia satu ketika dahululah, Gua, Bewah dan sebagainya. Kenapa dia kata gua ni jadi tempatan manusia? Sebab adalah kesan-kesan peninggalan manusia kat situ. Okey, apa lagi yang saya boleh share? Okey, dari segi kedalaman. Okey, Tasik ni kedalaman dia puratanya 37 meter daripada parasnya sekarang lah, maknanya kedalaman 37 meter. Kalau kita berenang sini, kita boleh pakai safety lah, yang apa tu dia panggil, yang sarung penyelamat kan. Lepas tu kalau rekodkan, direkodkan tempat yang paling dalam Tasik Kenyir ni 135 meter kedalaman dia. Maknanya mungkin kawasan tu kawasan yang lembah, gaung dan sebagainya, sebab tu dia lebih dalam lah. Space secara purata je 37 meter. Nak kata kalau anda pergi Tasik Kenyir, anda mandi, kalau tak anda berenang, memang kena pakai safety apa nama tu, yang baju pelampung tu lah. Okay? Sebab kedalaman ni memang kaki tak sampai. Okay, terutama pada kita yang bawa family, kena hati-hatilah. Seronok satu perkara, melancong-lancong satu perkara, tapi keselamatan kena jaga. Okey, rasa itu saja seringkas saya nak sharekan tentang Tasik Kenyir yang merupakan aset negara. Dia Tasik Kenyir ni bukan saja kawasan pelancongan. Macam saya kata tadi, empangan dia untuk menjana tenaga hidroelektrik. Lepas tu juga merupakan kawasan tadahan air yang membantu kawasan daripada hilir Terengganu ni, Kuala Terengganu dan sebagainya, daripada banjir. Sini akan tahan air, akan bantu kurangkan kesan banjir di sana. Menjadi juga sebagai tempat membekalkan air bersih kepada masyarakat. Itu saja yang saya boleh kasih. Harap-harap beberapa fakta ringkas ni bantu kita untuk mengenali lebih dekat tentang aset negara Tasik Kenyir, Tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara, menjadi mengekalkan flora dan fauna. Asalnya adalah hutan hujan tropika, dan hari ini walaupun Tasik dah bentuk Tasik, tapi juga masih mengekalkan hutan hujan tropika. Kalau ikut di sekeliling ni bukan hutan simpan, masih kekal, digazetkan sebagai hutan simpan, masih mengekalkan flora dan fauna yang menjadi aset negara yang kita akan wariskan kepada generasi anak cucu generasi kita akan datang. Wallahu alam. Sedikit maklumat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak belanja buat lain.